Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita seterusnya adalah teknik menderah pola Cheongsam. Pakaian Cheongsam ni adalah pakaian wanita Cina ya. Yang mana pakaian ini juga termasuk dalam CU1, pakaian tradisional untuk tahap 1 pembuatan pakaian wanita ya. Selain daripada baju kebaya, baju kurung kedah, coli dan sebagainya. Okey, kita mula ya untuk menderah baju Cheongsam ni. Cheongsam kita dah ambil ukuran, iaitu ukuran bahu. Kita dah ambil ukuran bahu ya. Ukuran bahu, lepas tu labuh lengan, labuh tengah belakang, labuh baju. Lepas labuh baju, keliling leher, keliling dada, mercu dada, mercu ke mercu, ya, keliling pinggang, keliling pinggul. Ya, itu adalah ukuran untuk kita nak buat Cheongsam. Okey, kita mulakan. Pertamanya kita kena ambil ukuran bahu, iaitu setengah bahu 8.5 ya. Saya dah letak kat sini semua ukuran. 8.5 ya, kita tulis sekali 8.5. Lepas tu apa lagi ukurannya kat atas ni, iaitu ukuran 1/6 leher. 1/6 leher. 1/6 leher ya. Perlu diingat juga, Cheongsam ni nanti kita kena buat penuh ataupun kita boleh buat separuh lah ya. Okey, lepas tu 1/6 leher adalah 1.75 ya, 1.75. 2.75. okey sini. 2.75. Ke bawah adalah 2.75 juga, tambah dengan 3/4 inci. 2.75 tambah 3/4 inci ya. Yang ini kita buat 4 persegi. Dan kita buat freehand ya. Ni. Okey dah. Lepas tu 1/4 dada adalah 1/4 dada adalah 9.5. Itu adalah formula ya. Dapatkan 1/4 dada 9.5. 9.5. Ya. Kita kena ambil sini 1/4 dada. 9.5 tambah dengan 3/4 inci. 1/4 dada 9.5 tambah dengan 3/4 inci. Okey. Kita ambil labuh tengah belakang adalah labuh tengah belakang 17 tambah 1 inci untuk lisu sisi. Ini adalah garisan pinggang. Okey. Lepas tu kita ambil ni yang tadi setengah bahu, kita teruskan ke 1/4 dada. Di atas ni kita ambil 1 inci ya untuk turun bahu. Lepas tu bahu dengan leher kita temukan. Okey. Lepas tu kita ambil ni ya. 8,5 ni kita bahagi 2, dapat 4 suku. Masukkan ke dalam 3/4 inci. Untuk nak bentuk garisan lengan. Tu. Okey, dah dapat. Lepas tu kita tengok sini adalah 1/4 pinggang adalah 7.5. 7.5 kita tambah 1 inci untuk lisu tengah-tengah sini, dan juga kita tambah 3/4 inci untuk kelegaan. 1/4 pinggang sama juga 7.5 ya. Okey. Turun pinggul adalah 8,5. Turun pinggul 8.5 ya. Ini adalah garisan pinggul. Garisan pinggul. Pinggul adalah 11.25. 11.25 ya. 1/4 pinggul 11.25 tambah 3/4 inci. Tambah 3/4 inci. Okey.
Kita dah ada garisan pinggang, garisan pinggul, garisan dada ya. Kita temukan tiga-tiga garisan ni dekat atas. Lepas tu kita ambil labur baju. Labur baju kita ambil 58, 40 dan 18. Nah, 58. Okey. Ni kita teruskan ke sana untuk labur dia. Okey. Lepas tu yang ni kita teruskan ke bawah. Untuk baju ni, Cheongsam ni sebenarnya dia, okey, saya buat ni apa ya, Cheongsam punya. Ni nama Cheongsam ni. Okey. Selalu Cheongsam lengannya pendek. Yang ni kita buat lengan panjang, nak sesuaikan dengan orang kita nak guna, nak pakai ya. Lepas tu sini dia ada belahan. Kat sini dia ada lisu ya. Patut kat sini dia ada slit. Ada slit gitu. Tapi kita tak buat ya. Sebab kita nak orang kita pakai. Sebab kebanyakan kita ada pakai tudung. Jadi apa kita perlu buat, iaitu sama je. Kita buat. Okey. Okey, ni gini. Ni pun ada juga ni. Nah, nanti kita kena letak frog button atau butang Cina. Lengannya labur. Mungkin kecil ataupun kita buat zip sini. Lepas tu bahagian belakang. Bahagian belakang kita kena bawa gode. Sebab apa? Kalau tidak nanti kena slit. Nak senangkan kita jalan, kita buat ni. Lepas tu kita kena bawa gode. Nah, gode kat belakang ni suka nak berlebar mana. Selalunya gode adalah kain. Macam tu lah. Ni full. Sama ada nak buat penuh, boleh. Sama ada nak luar setengah, boleh. Kalau nak penuh, penuhkan. Ni maknanya penuhkan lah. Jadi nanti dia buka, dia jadi gini. Pun boleh juga. Atau nak buat separuh pun boleh juga. Gode ya. Okey. Sekarang ni kita dah ada semua ukuran. Bawah ni dia tengok. Kalau orang tu pinggul dia 10 ke apa, kita boleh ambil sini 8. Tapi oleh kerana pinggul di situ 11.25, jadi bukaan di sini kita ambil 9 ya. Takut nanti tak boleh jalan. Bawah 9, lepas tu kita kena buatkan ataupun bentukkan. Yang ini kita bentukkan. Lepas tu yang ini kita jumpakan. Kena sambung ya. Kena sambungkan dia. Ini bagi sama. Okey, maknanya daripada pinggang terus ke kelepek ya, ke bawah. Gitu. Dekat sini kita tengok pada garisan pinggang kita, pinggul kita tak ada is ataupun lebihan. Walau bagaimanapun, nanti kita lebihkan sikit di sini, dalam suku inci macam tu, untuk nak memudahkan pergerakan kita. Walau ketat sangat ya. Jadi kita betulkan balik. Kita betulkan balik ya. Gitu. Nampak tu? Betulkan balik sikit. Okey. Lepas tu kita kena buat mercu dada. Mercu dada sini 8, maknanya 4. Turun mercu kita ambil 10 ya. Mercu dada dia 10. Okey, lepas tu kita buat garisan sisi. Ni 8,5 jadi 4 suku. Okey, kita ambil macam ni. Kita turunkan 1 inci suku. 1, 1, 4. Ni oleh kerana kita dah turunkan 1 inci, kita bagi 2. Okey. Begitu juga dengan ni, kita turunkan ke bawah lah. 1 inci suku. 1, 1/4. Yang ini 4,5.
Okey, ni oleh kerana ni ada ni, kita boleh letak ya. 3/4, 3/4. Okey. Maka siaplah bahagian hadapan congsam yang ini yang ini. Dah siap dah. Yang bahagian depan, ni bahagian belakang. Okey, sekarang ni saya nak buat bahagian belakang ya. Bahagian belakang kita balikkan kertas ni, kita pusingkan dibalikkan, pusingkan. Okey. Sekarang kita lajakkan ukuran pinggul tadi, iaitu 11.25 campur 1 inci, 3/4 inci, 11.25 kita campurkan dengan 3/4 inci. Okey ya. Lepas tu ni 1/4 pinggul 11.25 tambah dengan 3/4 inci. Okey, ni kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Kita temukan barisan pinggul tadi, barisan pinggang, pinggul ke pinggang. Okey, pinggang kita adalah 7.5, 1/4 pinggang, 7.5 tambah dengan 1 inci untuk isu, tambah dengan 3/4 inci untuk kelegaan. So sini 7.5 kita tambah 1 inci tambah dengan 3/4 inci. Okey, daripada sini adalah labu tengah belakang. Labu tengah belakang kita adalah 17 inci. 17 inci ya. Macam ni. Okey. Lepas tu kita ambil bahu adalah 8.5. Setengah bahu 8.5. Setengah bahu 8.5. Lepas tu leher tadi adalah 1/6 leher adalah 2.75. 2.75 ya, 2.75. Sini setengah inci. So kita buat macam tu. Ini setengah inci ya. Lepas tu kita ambil 1/4 dada adalah 9.5. Ini 1/4 dada 9.5. 1/4 dada 9.5 ya. 9.5 tambah belakang suku saja, tambah 1/4 inci. Okey. Lepas tu yang ini kita luruskan ke bawah. Nah, ni adalah 1 inci untuk turun bahu. Lepas tu ni bahagi 2. Nah, bahagi 2, 4, 4, 3 ni sini ya. Lepas tu 1 inci, 1/4 inci masuk ke dalam. Okey. Dah ya. Lepas tu kita sambungkan dada dengan pinggul. Lepas tu ke bawah ni lagi. Kita ambil ruler panjang. Ni sambungkan terus ke bawah, senang ya. Bukaan bawah, bukaan kelepek bawah adalah 9 inci. 9 inci. Bukaan bawah ni bergantung pada individu lah. Kalau dia besar maknanya lebar lah sikit. Kalau saiz M selalunya 8 inci sahaja. Okey. Yang ini kita bentukkan. Yang ini pun kita bentukkan. Yang ini macam tadi kita bentukkan tu, rapatkan saja bagi dia berjumpa. Tadi adalah 11.25. 11.25 tambah 3/4 inci. Okey, patut kat situ. Tapi sekarang ni kita ambil separuh sahaja. Okey. Kita bentukkan ni dulu. Okey. Lepas tu kita sambungkan. Dapat kan?
Ni 9 inci bukaan bawah. Okey, yang perlu kita buat lagi adalah lisu bahagian belakang iaitu sini 4 inci. Bawah ni 1 inci suku. 1/4. Bawah 4,5. Okey, ni setengah inci, setengah inci. Okey. Sudah sekarang kita nak buat bahagian lengan. Bahagian lengan kita boleh terus kat sini. Dekat sini kita boleh teruskan. Ni labuh lengan kita adalah 24. Okey. Bukaan bawah ni kita ambil 5 inci cukup ya. Nak kita ujung tu kita nak besar-besar sangat. Kita nak buat zip. Okey, ke sini adalah 1/8 dada tambah dengan 1,5 inci, iaitu dada kita adalah 9.5 ya, 1/4 dada. Bagi 2. 9.5 bagi 2 dapat 4,5. 4/3 suku ya. Okey, 4/3 suku kita tambah dengan 1,5 inci. Ni tambah 1,5 inci. So ke bawah adalah 8/3/4. 8/3/4 ni mana kita dapat? Adalah ni. Kat sini ya, 8/3/4, nampak kan? 8/3/4 kan juga sini pun 8/3/4. 1,5 satu lagi tu. Okey. Kita ambil 8,5 kat sini ya. Okey. Lepas tu kita selankan gitu. Ni 8,5. Ni 1/8 dada tambah 1,5 inci dapat situ. Lepas tu yang ni kita bahagi 2. 10,5 kan? 10,5 bagi 2 dapat 5 suku di sini. Dah. Yang di sini kepala lengan ni kita ambil 3/4 inci. Yang tengah-tengah sini kita masukkan 0,5 inci. Lepas tu kita temukan garisan. Okey, ni bahagian depan. Bahagian belakang, ni lengan depan, ni lengan belakang. Ni satu garisan, satu garisan lagi. Okey, untuk bentuk yang ni ni kalau lengan lurus kat bawah ni dia sempit ya. Kalau misal kata nak buat lengan besar pula, lengan kembang bawah, boleh juga dia buat macam tu. Lepas tu ni ambil tengah-tengah dia. Ni adalah siku ya. Ni siku. Okey. Lepas tu you kena ukur lah siku you berapa nak punya tu. Lepas tu ni kita lengkungkan. Kita nak buat kembangkan dia, kita lengkungkan. Tapi yang ni kena cantik lah. Gitu. Okey. Lepas tu kita bahagi 2 yang ini. 9 kan? 9 bagi 2 dapat 4,5. Lepas tu yang ini kita segikan. Segikan maknanya ni segi 90 darjah. Ni 90 darjah. Lepas tu kita ambil cover. Kita curvekan. Nah ni kalau nak lengan kembang. Yang ni kalau nak lengan ada pakai zip ke, pakai apa bawah ni, butang ke dan sebagainya. Ni apa ni, siku. Okey ya, labuh lengan tadi 24 inci. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat apa ni, collar ya, collar Mandarin. Collar Mandarin ya, collar Mandarin adalah dikategorikan kepada collar tegak Okey. Leher kita setengah leher kita tadi 1/6 adalah 2 ni. Keliling leher berapa ya? Kita katakan 16. Ya, 16 ya, jadi setengah daripada leher kita adalah 8 ya. Ni setengah leher 8. Collar Mandarin ni selalunya Cina pakai dia tegaknya 2 inci lebih kurang lah Okey, yang sini pun sama 2 inci.
Lepas tu bahagian belakang kita ambil 3, iaitu ni lilitan belakang. Kita ukur yang ni ya. Kita ukur yang ni. Nah, kita ukur. 3 kan? Lebih kurang 3. Lepas tu yang ini pun kita ambil 2 inci juga. Okey. Lepas tu yang ini kita naikkan 1 inci suku. 1/1/4. 1/4. Atas lagi pun 2 juga. Ni 2. Nah, lepas tu kita temukan. Kita temukan dengan ini sahaja. Gitu. Ni pun sama. Okey, lepas tu kita pun pola Mandarin 2 inci. Ni 1 inci suku. Lepas tu nanti kita kena gunting, kena kecilkan. Sebab bila dah kecilkan nanti dia melekat kat leher. Kalau tidak nanti dia kembang. Maknanya kita tutup. Kita tutup. Maksud saya ni leher ni nanti ni sama. Yang ini kita kena kecilkan, tutup. Maknanya kita masukkan suku inci. Satu lagi pun kita masukkan suku inci. Nah, sini pun masukkan suku inci. Bawah tak payah. Atas ni yang masukkan 1/4. Kelepetkan. Jadi dia cantik nanti. Bila dia kena dekat leher, dia akan cantik Maksudnya ni kalau leher kita dia cantik, dia bertemu ya. Dia melekap dekat leher. Gitu. Okey. Leher leher Mandarin. Bukan cakap musang cakap musang kita lain. Cakap musang kita dia bertindan. Dia ada plaket depan. Ni leher Mandarin ya. Okey, ni lengan. Kita buat sekali lengannya. Ada apa ni? Garisan ira. Belakang kita ada zip. Ya, zip. Ni apa ni? Ni potong lengan, potong 2. Ni pun belakang gunting 2, depan gunting 1 sebab dia ada dia full ya. Depan tak ada apa-apa, dia full. Okey. Ni ni fullnya tanda lipatan, atau ni pun tanda lipatan, atau ditulis yang lipatan boleh je. Okey. Lepas tu bahagian hadapan ni juga kita akan ambil dia. Bila kita dah buka nanti dia akan jadi macam ni. Pola yang sebenarnya. Okey, jadi yang ni dah 2 inci kita gunting. Nah, dia akan 2 inci. Yang ni lah, yang ni nanti jadi macam ni. Gitu. Ni ada lisu, ni ada lisu. Dia ada pabrik lain. Gitu. Nah, ni yang bawah. Ni atas. Dia ada 2 keping yang berbeza. Ya. Jadi inilah sahaja pola untuk Cheongsam ya. Pola untuk Cheongsam di CU1 pembuatan pakaian wanita tahap 1. Mudah-mudahan memberi manfaat pada puan-puan sekalian. Terima kasih banyak.